bila kita cakap pasal, kita ambil topik tadi balik kan, yang pasal paus adalah hidupan darat, kan, macam mana sebenarnya, apa teknologi yang menggunakan yang saintis boleh trace balik paus ni sebenarnya adalah hidupan darat? Ada, sebenarnya benda ni dah wujud, kata andaian lah, kita kata dah wujud 1950-an macam tu dah wujud dah, 1960-an kot. Tak silap saya, Josh Gellert Simpson, salah seorang saintis fosil, dia paleontologi, dia memang dah lama suspek yang paus ni datang daripada haiwan darat. Sebelum genetik punya kemajuan tu datang, dia tengok fosil, dia tengok struktur tulang. Tengok struktur tulang paus pun memang nampak obvious yang mereka ni memang datang daripada haiwan yang daripada darat lah. Sebab dia mamalia, dia ada setengah tempat tu, tak silap saya, dia ada bulu, dia kewujudan bulu, which is hallmark of mamalia. Haiwan lain tak ada bulu, macam bulu pelepah, dia bukan tak samalah dengan bulu dekat mamalia. So kalau mana-mana haiwan yang ada bulu memang mamalia lah. So dia ada, jantung dia ada empat chamber, lepas tu dia melahirkan anak, menyusukan anak, which is memang nampak obvious dia mamalia. Cuma dengan haiwan darat ni, bila dengan jumpaan-jumpaan fosil-fosil purba yang memang nampak dia punya ciri-ciri paus, iaitu kumpulan Cetacea. Dari situ orang boleh tahulah yang ada perkaitan antara paus dengan haiwan darat. Lepas tu barulah buat kajian genetik. Bila buat kajian genetik, baru dah nampak yang paus ni dia paling dekat hubungan dia dengan badan air tadi tu. Macam tu lah lebih kurang. So banyak bukti lah. Okay. Lepas tu kalau macam untuk ayam pula tu, macam mana boleh pergi ke T-Rex pula? Tu faham. Dia salah satu, orang kata, boleh kata salah faham lah bila orang cakap macam ayam datang daripada T-Rex ataupun ayam ni cucu cicit T-Rex tu, tak secara teknikal lah. Kalau label-label biasa saya okey je lah. Tapi kalau kita nak cakap, dia tak, ayam tak datang dari T-Rex. Ayam dan T-Rex datang daripada leluhur umum yang sama. Macam tu lah. Dia orang datang daripada satu leluhur ni kita panggil Archosaur. Archosaur ni sebelum dinosaur lagi. So daripada Archosaur ni lah datang crocodilian dengan datang daripada Ave metatarsalia ataupun dinosaur lah kita kata. Tapi daripada leluhur umum tu barulah pecah dinosaur dengan burung. Macam tu lah. Dia macam paus dengan badak air tadi. Betul. Kira ada 3 cabang lah. So daripada cabang umum tu, satu buaya, satu lagi dinosaur dan burung. Daripada situ baru dinosaur dengan burung. Macam tu lah. Dia pecahan lagi lah maksudnya. So bukannya literally daripada satu tu. Bukan. Okay, faham. Sebab dia bukanlah literally cucu cicit. Betul. Tapi saintis trace yang sebenarnya ada persamaan di antara T-Rex dengan ayam. Macam tu. So benda yang menarik lah bila kita dapat satu maklumat yang saya banyak saya tak ingat saya tengok mana dan baca mana yang dapat tahu tentang ayam ini adalah keturunan yang sama dengan T-Rex. So menariknya, maksudnya apa lagi benda-benda yang seperti itu yang yelah, mungkin kita tak tahu, mungkin saya tak tahu, Anwar tak tahu, yang Lokman boleh kongsikan lagi? Burung tu basically semua burung lah datang daripada leluhur yang lebih kurang sama macam dinosaur. Kalau perasan, salah satu hallmark yang kita tengok pada burung, dia orang jalan 2 kaki. Ada burung yang jalan merangkak? Tak ada kan? Tak ada. Tak ada, sebab dia punya kaki dua-dua tu kita panggil bipedalism lah. Bipedal, mereka antara haiwan yang berjaya unlock the power of bipedalism, which is kebolehan untuk berjalan 2 kaki. Maksudnya semua burung macam tu. So bila dia buat macam tu, dia memberi akses kepada tangan dia untuk evolve, kita kata evolusikan struktur sayap lah. So sementara kita pula datang dari leluhur lain lah. Leluhur lain yang mana bipedalism ni membolehkan tangan kita ni bergerak-gerak untuk buat benda lain lah, menggunakan alat untuk kehidupan dan sebagainya. So yang tu satu fakta yang pada saya mind blown, which is burung tu memang basically seluruh burung ni dinosaur lah yang masih hidup hari ni. Satu lagi is the fact that evolusi ni dia sebenarnya ada pattern. Dia akan repeat pattern itu berkali-kali. Macam kita perasan, walaupun burung dan manusia ni leluhur dia sangat jauh dah jauh lah, walaupun ada berkaitan tapi sangat jauh. Tapi the pattern of bipedalism tu berulang-ulang kali bila mana dia adaptasi dia tu ada. Macam tu. So kalau dari segi burung, dari sudut burung ni, dia punya bipedalism tu membolehkan dia develop struktur sayap untuk terbang misalnya, yang membolehkan mereka survive. Tapi untuk manusia lain pula tujuan dia. So evolusi dia cuma modify saja daripada body plan yang awal tu, daripada dua tangan 2 kaki tapi modify to different ends macam tu lah. Yang tu best gila.
Oh, damn. Ui. Dia macam kita main mainan Gundam ke macam pasang-pasang mainan kan. Tapi kita pasang ikut kita sendiri dan bila kita pasang tu dia sesuai untuk environment dia. Cuma sekarang kita cuma kena fikir terbalik lah sebab alam dia tak sama dengan manusia. Manusia bila kita tengok, oh aku nak jadikan dia ni power, nak jadikan robot Gundam ni power berenang, let's say. So kita pasang lah sauh macam tempat macam alat yang boleh dia masuk dalam berenang lah, let's say. Tak tahu sangat pasal Gundam ni anyway. Tapi alam dia terbalik. Dia letak dulu tempat tu. Kau nak survive, kau survive. Siapa-siapa yang berjaya survive, sebab dia ada struktur yang macam seakan-akan boleh berenang, yang tu yang akan berjaya sebarkan genetik dia. Lama-kelamaan, daripada struktur paus tu, yang dekat darat kan, dia punya moyang dia, ada tangan macam kita, macam biasa je. Bukan macam kita lah, macam haiwan. Tapi lama-kelamaan, struktur dia tu dimodifikan untuk persekitaran air tu. Macam tu lah. So yang tu macam is apa yang Darwin cakap, descent with modification. Dia turun tapi dia modify at the same time. Itu lah sebenarnya pasal evolusi. Macam tu lah. Itu Darwin juga kan yang mengatakan bahawa yang kita ni daripada monyet. Itu bullshit lah. Boleh kata bullshit juga lah sebab macam manusia tak datang daripada monyet. Kita dengan monyet, dengan pisang pun semua kongsi leluhur yang sama je basically. So sebab itulah bila orang tanya macam kenapa kalaulah kita ni datang daripada monyet, kenapa monyet masih ada? Kenapa monyet ni tak berubah kepada manusia? Sebab proses evolusi tak macam tu. Dia monyet tu masih monyet sebab dia punya leluhur dia memang dah survive di persekitaran yang untuk monyet. Betul lah. That's why monyet tu masih kekal monyet. Manusia pula sebab leluhur kita berjaya modifikan diri sampai jadi manusia. Betul lah. So anything yang berlaku dekat dunia ni, semua orang dah orang kata dah secara kadarnya dengan persekitaran masing-masing. Betul lah. Faham.